Hai, saya Nur Diana Nawar Ibrahim. Rangkuman berita Malaysia Now hari ini 25 November. Albert Tay, lelaki yang mendedahkan video skandal rasuah membabitkan pentadbiran Ketua Menteri Sabah Haji Jinor hari ini tampil dengan dakwaan mengejutkan membabitkan setiausaha politik Anwar Ibrahim. Beliau menyenaraikan pelbagai perbelanjaan berupa ceruk premium, tempahan sud, kelengkapan rumah dan wang tunai. Kesemuanya mencecah lebih 600,000 yang diberikan kepada Samsul Iskandar Muhammad Akin. Perbelanjaan itu menurutnya atas permintaan Samsul yang berjanji akan berunding dengan Haji J bagi memulangkan semula wang yang pernah dibayar Albert kepada beberapa ahli politik bagi mendapatkan lesen perlombongan. Samsul bagaimanapun mengumumkan peletakan jawatan dengan alasan wujud usaha menjatuhkan imej kerajaan dengan menyerang beliau. Seiring dengan pendedahan Albert itu, sebuah klip mula tersebar menunjukkan seorang wanita yang dikaitkan dengan Samsul Iskandar mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri adalah dalang di sebalik tindakan merakam adun-adun Sabah. Klip bertarikh 21 November itu menunjukkan wanita itu berbual dengan Albert sambil mengesahkan beberapa dakwaan mengejutkan mengenai peranan Anwar dan Samsul. Wanita itu turut bersetuju bahawa Anwar adalah pemenang terbesar susulan video yang didedahkan oleh Albert. Saya macam catur dia mempergunakan saya untuk muslihat politik dia. Sekarang yang rakam-rakam ini semua, pemenang terbesar siapa sekarang? PMX lah. Siapa? PMX. Yalah, pemenang terbesar ni Anwar Ibrahim. Ya. Seorang wartawan dan penganalisis sukan yang kerap mengulas skandal pemalsuan dokumen kewarganegaraan melibatkan Persatuan Bola Sepak Malaysia menjadi mangsa serangan. Menurut Harish Diol, beliau diserang oleh dua individu sambil salah seorang daripadanya merakam serangan tersebut. Harish sebelum ini mempersoalkan siapa sebenarnya dalang di sebalik skandal pemain warisan pasukan Harimau Malaya itu sehingga dikenakan denda oleh FIFA.